ramai orang nampak rumah lelong murah terus fikir rumah ni mesti ada masalah. Contoh macam rumah ni, anda nampak rumah dekat Sungai Besi, Kuala Lumpur, harga sebelum ni hanyalah serendah 230,000 sahaja. Sekarang harga dia dah turun jadi 110,000 sahaja. So jenis apartmen saiz 646 square feet, 3 bilik, 1 bilik air, leasehold dan deposit untuk masuk hanyalah serendah 5% sahaja. So bila tengok harga macam ni, mesti ramai yang excited. Okay, tapi ramai juga yang terus takut sebab mereka ingat bila murah sangat ni mesti ada masalah. Okay, sebenarnya tak semestinya. Rumah lelong boleh jadi murah sebab proses lelongan, harga reserve yang turun atau bank nak lepaskan hal tanah tu dengan lebih cepat. Tapi jangan salah faham, murah bukan bermaksud terus selamat. Tetap kena semak status rumah, ada penghuni atau tidak, tunggakan dia bagaimana, dokumen lelong, jenis pegangan dan juga sekatan sama ada bumi lot ataupun tidak. Okay? So jadi bila nampak rumah lelong yang berharga murah ni, jangan terus takut, tapi jangan juga terus bid tanpa buat semakan. So untuk anda belajar banyak lagi cara ataupun nak dapatkan tip untuk beli rumah lelong dengan cara yang lebih selamat, anda boleh follow saya untuk dapatkan video dan sharing yang seterusnya.